Dan inilah mindset yang perlu dibentuk dalam masyarakat, dalam negara kita, daripada keluarga, ibu dan ayah sampailah kepada anak-anak, supaya jangan melihat kepada untuk nak hidup ini cari makan gaji. Mereka ini harus disatukan dalam satu gagasan yang lebih mantap. Maka itulah lahirnya idea untuk penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang. Dikawal oleh satu akta di bawah pertubuhan dalam negara kita yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada orang menyalah anggap mengatakan bahawa pendaftar nak kontrol pertubuhan peladang. Sejarah LPP ini bermula daripada 1973, malah sebelum daripada itu, iaitu melalui satu pemikiran yang dihasilkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, yang melihat tentang masalah komuniti masyarakat peladang dalam negara kita ini yang tidak mempunyai satu kesatuan yang kemas. Walaupun ada pada waktu itu persatuan pertanian dan sebagainya, tetapi akhirnya dilihat oleh almarhum Tun Abdul Razak, mereka ini harus disatukan dalam satu gagasan yang lebih mantap, dan maka itulah lahirnya idea untuk penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang. Kedudukan mereka ini walaupun tidak mempunyai satu pertalian yang kemas, tetapi mereka itu berada di dalam satu payung. Nafas walaupun dia wujud, dihasilkan oleh pemilihan yang dibuat daripada unit peladang kepada PPK, kemudian kepada PPN, dan akhirnya sampailah kepada Nafas ataupun Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Tetapi Nafas tidak mempunyai satu bidang kuasa yang kuat untuk menguasai ataupun kontrol pertubuhan peladang di peringkat negeri ataupun di peringkat kawasan dari segi pelaksanaan program dan sebagainya, di mana akta dan perundangan itu memberikan satu ruang kebebasan kepada lembaga masing-masing, sama ada di peringkat Nafas maupun di peringkat PPN maupun di peringkat PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan, untuk melaksanakan perencanaan dan perancangan tersendiri. Sebagai pendaftar sudah tentulah bahawa seperti mana pertubuhan-pertubuhan yang lain ataupun kita sebut NGO yang lain, dia tertakluk kepada undang-undang seperti mana ROS, dia mengawal pertubuhan-pertubuhan yang sedia ada, termasuk pertubuhan politik dan juga NGO yang non-politik juga dikawal oleh satu akta di bawah Akta Pertubuhan dalam negara kita yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Adapun syarikat-syarikat pula dikontrol oleh Akta Syarikat di bawah pendaftar syarikat. Begitulah dalam sektor pertubuhan peladang ini, dia pergi kepada kawalan di bawah Akta Pertubuhan Peladang, itu di bawah LPP dan sebagainya, di bawah ketua pendaftarnya ialah Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi sudah tentu bahawa ada kawalan-kawalan seperti mana biasa kawalan terhadap pertubuhan-pertubuhan untuk memastikan mereka ini tidak menyimpang daripada asas-asas penubuhan mereka, supaya pertikaian-pertikaian itu akan dapat diatasi melalui kawalan yang dibuat di bawah ketua pendaftar. Dan inilah yang kadang-kadang orang tidak melihat sebagai satu ruang untuk mereka mengambil kesempatan bagi memajukan pertubuhan peladang itu sendiri. Kadang-kadang ada orang menyalah anggap mengatakan bahawa pendaftar nak kontrol pertubuhan peladang. Tidak, pendaftar nak memastikan dan menjamin supaya pertubuhan peladang itu berada pada landasan yang betul. Ya, penglibatan pertubuhan peladang dalam sektor agro makanan ini sangat penting. Kerana daripada setiap individu peladang itu sendiri yang sebelum terwujudnya LPP, sebelum terwujudnya pertubuhan peladang di peringkat 3 peringkat ini, kita melihat bahawa dia adalah satu gerakan pertanian yang konvensional yang dihasilkan oleh
individu kepada petani ataupun peladang-peladang ataupun penternak-penternak. Tetapi apabila disatukan di dalam satu pertubuhan peladang ni, maka akhirnya lahirlah idea-idea projek-projek yang boleh dilaksanakan secara bersama, apa yang dinamakan sebagai projek korporat, dan sekaligus dalam usaha untuk membangunkan usahawan untuk melihat pertanian adalah satu perniagaan. Dan ini satu kejayaan yang saya tidak boleh dan tidak ada siapa yang boleh menafikan kejayaan yang berjaya dihasilkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang untuk memperkasakan pertubuhan peladang dan juga memperkasa dan meningkatkan upaya ahli-ahli peladang dan juga petani-petani ataupun peladang-peladang penternak itu sendiri. Sejak daripada dulu, kalau kita lihat minat di kalangan generasi muda terhadap sektor pertanian ini agak berkurangan. Kalau kita ukur dalam konteks yang menjadi ahli kepada pertubuhan peladang ini, saya ingat sejak saya masuk ini tak nampak lebih daripada 15% ahli muda. Tetapi selepas daripada kita buat program pemutihan ini, keseluruhan ahli peladang yang dahulunya hampir 1 juta orang, sekarang ini tinggal 600,000 lebih sahaja. Dan di kalangan 600,000 lebih itu, di kalangan mereka yang berumur 40 tahun ke bawah ini terlalu kecil daripada bilangan itu. Jadi oleh sebab itu kita nak menyeru kepada masyarakat dan anak-anak muda untuk menyertai pertubuhan peladang supaya mereka dapat melihat kepada masa depan kehidupan mereka itu bukan hanya kepada kebergantungan untuk makan gaji, tetapi kalau mereka menjadi usahawan kepada sektor pertanian ini, mereka akan menjadi bos dan boleh menjadi orang besar kepada satu sektor yang memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Dan inilah mindset yang perlu bagi saya perlu dibentuk dalam masyarakat dalam negara kita, daripada keluarga, ibu dan ayah sampailah kepada anak-anak, supaya jangan melihat kepada untuk nak hidup ini untuk nak cari makan gaji. Makan gaji itu berada di sektor awam ataupun sektor swasta. Tetapi kalau dia melihat sektor pertanian ini dikaitkan dengan perniagaan, maka dia boleh melahirkan seorang usahawan yang boleh create job untuk orang lain. Ya, ini yang harus dilakukan secara sistematik. Dan saya percaya bahawa kita sudah ada tim dalam LPP ini dan mekanisme untuk melancarkan kempen ini secara serius. Pertubuhan peladang yang ada sekarang ni, kita nak wujudkan family farming. Maknanya keluarga bertani, keluarga yang terlibat dalam sektor pertanian. Jadi sekurang-kurangnya kita mesti menghasilkan bukan kalau tak semua pun ahli keluarga kita itu yang menyertai sektor pertanian ini, paling tidak sekurang-kurangnya 1 orang. Mungkin yang lain itu dia makan gaji, dia jadi pegawai kerajaan, dia terlibat dalam sektor awam, sektor swasta, tetapi biarlah seorang anak dia akan mewarisi sektor pertanian yang diceburi oleh mak ayah kita. Ya, success story ini sangat banyak dalam yang telah berjaya dicapai oleh LPP. Dan saya kira bahawa kita telah berjaya membawa LPP ini kepada sektor pertanian ini sebagai satu sektor yang sangat memberikan pulangan yang baik kepada setiap orang yang terlibat untuk nak mencari nafkah kehidupan ini. Begitu juga kita telah berjaya mengangkat produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan peladang yang ada dalam negara kita, yang dibimbing oleh LPP melalui pertubuhan-pertubuhan peladang di peringkat kawasan ini. Ini sangat banyak dan kita telah berjaya menerokai peladang at Lotus, dan kini kita ada peladang mall untuk jual beli di dalam TikTok, dan maknanya kita sedang membuat proses pengembangan kepada satu sektor penghasilan produk-produk yang boleh memberikan ruang pendapatan yang lumayan kepada pengusaha-pengusaha dan juga penjual-penjual. Center of Excellence yang wujud sekarang ini bukan wujud sewaktu saya menyertai
LPP sebelum itu sudah pun wujud yang berjaya dihasilkan oleh LPP. Ini saya nak berikan tabik hormat kepada kepimpinan LPP sebelum ini, khususnya daripada pihak pengurusan, untuk kita menjadikan Center of Excellence itu tempat rujukan kepada pak tani kita, mereka-mereka yang nak terlibat dalam sektor pertanian ini, khususnya dalam sektor pencucuk tanam, khususnya tanaman cili, tanaman sayuran dan sebagainya, untuk mereka mendapatkan manfaat dan latihan daripada Center of Excellence yang telah pun diwujudkan. Apa yang lebih penting bagi saya bahawa kita berterima kasih kerana Kementerian Ekonomi secara tidak langsungnya memperakui, memberikan pengiktirafan kepada apa yang telah pun diwujudkan oleh LPP melalui Center of Excellence itu diambil untuk dilaksanakan projek di bawah Kementerian Ekonomi melalui IPR Intan. Saya mengalu-alukan mana-mana agensi ataupun kementerian yang ada dalam negara kita ini yang mau berkolaborasi dengan LPP, kita sangat mengalu-alukan untuk memastikan supaya tanah-tanah kosong yang mungkin ada di peringkat kementerian-kementerian itu boleh dibangunkan melalui kerjasama dengan LPP, kerana kita sudah ada pun pusat kecemerlangan kita sendiri. Dan hari ini kita telah pun ada kerjasama dengan pihak Kerajaan Negeri Selangor, kita ada kerjasama dengan Kementerian Perpaduan, dan begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara. Dan saya harap bahawa selepas ini kalau ada tanah-tanah di Kementerian Pertahanan contohnya, ataupun kementerian-kementerian yang lain, kita bersedia untuk memberikan perkhidmatan konsultasi kita kepada mereka untuk membangunkan projek-projek pertanian yang berdaya maju. Untuk masa depan, saya melihat bahawa kalau kita nak pergi lebih jauh, pertama sekali yang sedang kita lakukan dan mesti diterima oleh semua pihak, iaitu pertama sekali ialah pengindaan kepada akta yang telah begitu lama, yang tidak pernah disentuh sebelum ini, 50 tahun yang lalu, Akta Lembaga Pertubuhan Peladang, supaya akta itu lebih bersesuaian dengan kita nak melangkah lebih jauh untuk 50 tahun yang kedua. Akta-akta lapuk, undang-undang lapuk yang kadang-kadang menyulitkan proses pengembangan. Akta lapuk inilah yang menyebabkan tak terbinanya growth mindset. Kita masih kekal dengan fixed mindset kerana kekangan perundangan dan juga peraturan-peraturan. Oleh sebab itu, kita nak pindah akta, dan kita juga nak buat pindaan kepada peraturan-peraturan di bawah bidang kuasa ketua pengarah untuk memastikan supaya kelicinan, kelancaran pertubuhan-pertubuhan peladang ini dapat berjalan secara yang lebih baik untuk membawa kepada satu mercu kejayaan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dan inilah yang harus dilakukan untuk memastikan supaya semua peringkat, daripada pegawai kepada lembaga pengarah pertubuhan peladang di peringkat negeri sampai kepada ahli jemaah pengarah di peringkat PPK kawasan, supaya mereka mempunyai pemikiran berkembang, pemikiran untuk berkembang yang dinamakan growth mindset, bukan dengan fixed mindset, iaitu akhirnya kita menjadi kaku dalam berhadapan dengan perubahan dunia moden yang ada sekarang ini dengan AI dan berbagai-bagai teknologi yang bakal menterjah ke dalam kehidupan kita selepas daripada ini. Dan inilah harapan saya supaya semua peringkat harus menerima perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang ke atas Lembaga Pertubuhan Peladang itu sendiri, seterusnya ke atas pertubuhan-pertubuhan peladang 3 peringkat yang ada dalam negara kita. InsyaAllah kita akan mampu membawa peladang Malaysia yang menjadi peladang yang mendunia.